Okey, Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi klik video mi ni. Okey, mi pertama sekali mi nak minta maaf banyak. Mi nak minta maaf sangat-sangat. Sebab mi terlampau lama sidang video YouTube ni. Okey. Jadi sekarang ni mi cuba untuk buat video balik sebab mi banyak belajar untuk menghasilkan video. Jadi minta maaf sebab video ni mungkin akan kurang berkualiti dan mungkin mi akan buat cara kita repair kereta dan kita akan tengok kehidupan seorang powerman ni macam mana. InsyaAllah kalau si awak sudi subscribe ataupun channel mi ni, support channel mi ni, mi akan terus buat video-video tiap hari dan mungkin kita akan upload lah dan korang akan tengok lah macam mana kehidupan powerman biasa ni. Dia buat kerja, cara kerja dia kualiti barang apa semua kita akan rekod dah ni. Jadi InsyaAllah dalam masa yang terdekat ni biar akan cuba buat video. Kalau ada kereta ada, kalau tak ada kita akan buat video kehidupan kita repair bengkel ke, kita cakap sama powerman ataupun kita menimba ilmu sesama-sama powerman ke, ataupun kita share ilmu pasal otomotif ni. Jadi biar harap si awak sudi subscribe mi punya channel. Okey. Mi juga untuk yang terbaru ni mungkin nama mi ni orang akan panggil Mr. G. Jadi kita jumpa di next video, InsyaAllah jumpa lagi dalam masa yang terdekat. Assalamualaikum, bye.